Anda berada di sini bukan secara kebetulan. Fikiran sedar anda mungkin menganggap anda hanya melayari video secara rawak, tetapi pada tahap yang lebih mendalam, tahap kecerdasan dalaman anda yang sejati, keputusan untuk menekan butang main ini adalah satu tindakan yang sangat disengajakan. Ia adalah satu isyarat, satu pengisytiharan senyap daripada jiwa anda bahawa anda sudah bersedia untuk melepaskan diri daripada keadaan autopilot, daripada scroll tanpa henti yang direka untuk mematikan deria anda dan membuat anda lupa siapa diri anda sebenarnya. Kehadiran anda di sini pada saat ini adalah bukti bahawa sebahagian daripada anda sedang bangkit dan menuntut sesuatu yang lebih. Anda sedang mencari kebenaran, kejelasan dan hubungan yang lebih mendalam dengan kuasa yang membentuk realiti anda. Tindakan mudah untuk memilih video ini berbanding jutaan gangguan lain adalah langkah pertama dalam satu penentukuran semula yang mendalam. Anda telah memilih kesedaran berbanding kebas. Anda telah memilih evolusi berbanding genangan. Fahami ini sebagai detik penentu. Satu titik di mana trajektori hidup anda mula beralih. Bukan kerana sesuatu di luar diri anda, tetapi kerana anda secara sedar memilih untuk hadir dan memberi perhatian. Anda telah menjawab satu panggilan yang mungkin anda tidak sedar anda dengar. Dan dengan berbuat demikian, anda telah pun memulakan proses transformasi yang akan kami terokai bersama. Hanya dengan terus mendengar, satu ambang yang tidak kelihatan telah pun dilepasi. Pada tahap kuantum, pada tahap tenaga, sesuatu di dalam diri anda sudah mula berubah. Ini bukan sekadar metafora, fikirkan tentangnya. Seluruh alam semesta termasuk diri anda adalah getaran tenaga. Setiap fikiran, setiap emosi mempunyai frekuensi yang unik. Dengan memilih untuk melibatkan diri dengan kandungan ini, anda secara sedar mendedahkan medan tenaga anda kepada satu set frekuensi yang baru, frekuensi yang selaras dengan kebangkitan, kejelasan dan pemerkasaan. Di dalam otak anda, laluan neuron baru sedang mula terbentuk, manakala yang lama, yang mewakili keraguan dan batasan, mula lemah. Ini adalah neuroscience dalam tindakan. Anda sedang secara aktif memasang semula perkakasan minda anda. Medan tenaga anda sedang menentukur semula dirinya kepada realiti yang berpotensi lebih tinggi. Mungkin anda dapat merasakannya sekarang. Satu rasa ingin tahu yang mendalam, satu perasaan debaran yang halus, atau mungkin satu rasa tenang yang tiba-tiba menyelubungi anda. Jangan abaikan sensasi ini. Ini adalah maklum balas fizikal kepada anjakan tenaga yang sedang berlaku. Ini adalah bukti mekanisme dalaman anda sedang bersedia untuk satu realiti baru. Momen ini bukan pasif. Ia adalah satu pengaktifan. Anda tidak lagi hanya menyerap maklumat. Anda sedang melalui satu pengalaman, satu penyelarasan semula tenaga yang akan membuka pintu kepada pemahaman dan keupayaan yang sebelum ini tidak dapat diakses. Mungkin sejak kebelakangan ini anda merasakan satu desakan yang tidak dapat dijelaskan. Satu perasaan bahawa masa semakin suntuk, atau satu kegelisahan halus yang berterusan di bawah permukaan kehidupan harian anda. Mungkin juga anda mengalami sensasi fizikal yang aneh, seperti dengungan di telinga, debaran di jantung atau rasa geli di bahagian tertentu badan anda. Masyarakat kita telah memprogramkan kita untuk melabelkan semua ini sebagai tekanan, kebimbangan atau sesuatu yang perlu diabaikan atau dirawat. Tetapi bagaimana jika ia adalah sesuatu yang lain sama sekali? Bagaimana jika sensasi ini sebenarnya adalah komunikasi? Mesej daripada kecerdasan yang lebih tinggi, daripada alam semesta, daripada diri sejati anda yang memberitahu anda bahawa masanya telah tiba. Ini adalah isyarat. Ia adalah panggilan untuk bangkit.
Apabila anda mula mengenali isyarat ini bukan sebagai masalah yang perlu diselesaikan, tetapi sebagai jemputan yang perlu diterima, segala-galanya berubah. Mengakui isyarat-isyarat ini bukannya menolaknya adalah seperti membuka satu portal. Anda memberitahu alam semesta, saya sedang mendengar, saya bersedia, saya terbuka. Pada saat pengiktirafan itu, anda beralih dari keadaan mangsa, keadaan kepada pencipta realiti yang sedar. Isyarat-isyarat ini adalah kompas dalaman anda, menentukur anda ke arah takdir tertinggi anda. Ia adalah bahasa jiwa. Belajar untuk mendengarnya, untuk mempercayainya adalah kunci untuk membuka kunci lompatan kuantum seterusnya dalam evolusi peribadi anda. Jadi, ambil nafas seketika. Rasakan badan anda. Apa yang ia cuba sampaikan kepada anda sekarang? Ketika anda terus berada di sini, anda mungkin akan perasan satu konflik dalaman mula timbul. Sebahagian daripada diri anda akan berasa tidak selesa. Satu suara kecil mungkin berbisik, ini karut. Buang masa sahaja. Lebih baik tonton sesuatu yang menghiburkan. Atau mungkin anda tiba-tiba teringat satu tugasan yang mendesak yang perlu dilakukan. Fahami ini dengan jelas. Ini adalah rintangan. Ini adalah identiti lama anda, ego anda yang sedang berjuang untuk terus hidup. Identiti lama anda telah dibina berdasarkan kepercayaan, pengalaman dan corak masa lalu anda. Keselamatannya terletak pada kebiasaan, pada perkara yang boleh diramal. Konsep-konsep yang kita bincangkan di sini, idea bahawa anda adalah pencipta realiti anda yang berkuasa adalah ancaman langsung kepada kewujudannya. Jadi, ia akan mencipta keraguan, kebosanan, gangguan, apa sahaja untuk membuat anda menutup video ini dan kembali kepada zon selesa yang dikenalinya. Tetapi ada sebahagian lagi diri anda. Diri sejati anda atau diri tinggi anda. Bahagian ini tidak terancam. Ia teruja. Ia mengenali kebenaran dalam kata-kata ini. Ia adalah bahagian yang membimbing anda ke sini. Pertembungan antara kedua-dua daya ini adalah medan pertempuran untuk transformasi anda. Dengan hanya kekal hadir di sini sekarang, walaupun ada rasa tidak selesa, anda sedang melakukan satu tindakan pemberontakan yang paling hebat. Anda sedang memberitahu identiti lama anda, terima kasih atas perkongsian anda, tetapi saya yang mengawal sekarang. Setiap saat anda memilih untuk kekal, anda melemahkan cengkaman masa lalu dan mengukuhkan hubungan anda dengan masa depan yang anda inginkan. Anda secara aktif memecahkan corak dan menjajarkan diri anda dengan versi diri anda yang seterusnya. Kita telah diajar bahawa perubahan besar memerlukan tindakan luaran yang besar. Kita perlu bekerja lebih keras, berusaha lebih gigih, melakukan lebih banyak perkara. Tetapi prinsip asas fizik kuantum mendedahkan kebenaran yang lebih mendalam dan lebih halus. Prinsip yang paling terkenal adalah kesan pemerhati yang dibuktikan melalui eksperimen DBY celah yang terkenal. Secara ringkasnya, eksperimen ini menunjukkan bahawa zarah subatom berkelakuan secara berbeza apabila ia diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian, lautan potensi yang tidak terhingga. Tetapi saat ia diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal, satu peristiwa yang pasti dalam ruang dan masa. Apa maknanya ini untuk anda? Kesedaran anda, tumpuan perhatian anda secara literal adalah daya kreatif yang meruntuhkan lautan potensi tak terhingga menjadi realiti fizikal yang anda alami. Di mana perhatian pergi, tenaga mengalir. Ini bukan sekadar slogan kerohanian. Ia adalah undang-undang asas alam semesta. Oleh itu, lompatan kuantum yang mendalam, anjakan besar dalam realiti anda, tidak dicapai melalui perjuangan luaran. Ia dicapai melalui saat-saat tumpuan perhatian dan penjajaran dalaman yang berterusan.
Dengan menumpukan perhatian anda pada realiti yang anda inginkan, dengan merasai emosi yang sepadan dengannya, seolah-olah ia sudah berlaku, anda bertindak sebagai pemerhati yang meruntuhkan gelombang potensi itu menjadi pengalaman nyata. Tindakan yang paling berkuasa yang boleh anda ambil pada bila-bila masa adalah untuk mengawal tumpuan anda. Itulah tuil yang menggerakkan alam semesta. Dan dengan berada di sini sekarang, anda sedang belajar cara menggunakan tuil itu dengan niat yang sedar. Ketika anda terus menjajarkan tenaga dalaman anda dengan realiti baru ini, anda akan mula perasan sesuatu yang ajaib berlaku di dunia luar anda. Anda akan mula melihat lebih banyak kebetulan yang bermakna atau apa yang dipanggil oleh ahli psikologi Carl Jung sebagai synchronicity. Anda mungkin terfikir tentang seseorang dan tiba-tiba mereka menelefon. Anda mungkin mempunyai soalan dan jawapannya muncul dalam sebuah buku ataupun perbualan. Dan yang paling biasa, anda akan mula melihat corak nombor yang berulang, terutamanya 1111. Adalah mudah untuk menolak ini sebagai kebetulan semata-mata atau bias pengesahan. Tetapi dari perspektif kuantum, ini adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam. Fikirkannya begini. Apabila anda menala radio ke stesen tertentu, katakan 90.5 FM, anda mula mendengar muzik yang disiarkan pada frekuensi itu. Synchronicity adalah seperti mendengar lagu kegemaran anda dimainkan. Ia adalah maklum balas daripada alam semesta. Satu pengesahan langsung bahawa anda telah berjaya menala frekuensi realiti baru anda. Ia adalah satu kenyitan mata kosmik yang berkata, anda berada di landasan yang betul. Teruskan, setiap kali anda melihat 1111 atau mengalami synchronicity, ia adalah satu penanda, satu isyarat bahawa anda berada dalam keadaan penjajaran. Pada saat-saat itu, jurang antara dunia dalaman dan luaran anda menjadi nipis. Manifestasi anda dipercepatkan. Gunakan saat-saat ini. Apabila anda melihat sebab-sebab, jangan hanya tersenyum dan teruskan. Berhenti seketika. Ambil nafas, ingat kembali niat anda. Rasakan perasaan realiti yang anda inginkan. Gunakannya sebagai pemicu untuk menguatkan tumpuan dan tenaga anda. Alam semesta sedang berkomunikasi dengan anda secara langsung. Ia sedang menunjukkan kepada anda bahawa sihir itu nyata dan anda sedang menguasainya. Kini, cabaran sebenar bermula. Setelah video ini tamat, setelah inspirasi awal pudar, dunia lama akan cuba menarik anda kembali. Keraguan akan meresap masuk. Suara sinis dalam kepala anda, suara identiti lama anda akan berkata, tiada apa yang berubah. Semuanya sama saja. Ini adalah saat yang paling kritikal. Perubahan dalaman anda berlaku pada tahap getaran, tahap kuantum. Ia mungkin mengambil sedikit masa untuk realiti fizikal 3D anda yang lebih padat dan bergerak lebih perlahan untuk mengejar anjakan dalaman ini. Akan ada jurang masa. Dalam jurang inilah kebanyakan orang menyerah. Mereka melihat dunia luar mereka dan jika ia tidak berubah serta-merta, mereka membuat kesimpulan bahawa proses itu tidak berkesan dan kembali kepada corak lama mereka. Anda mesti menentang godaan ini. Inilah masanya untuk mempercayai apa yang tidak kelihatan lebih daripada apa yang kelihatan. Inilah masanya untuk memegang teguh perasaan realiti baru anda, walaupun bukti fizikal belum ada. Sains epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, pemikiran dan perasaan kita boleh memberi isyarat kepada gen kita untuk mengekspresikan diri secara berbeza. Dengan mengekalkan keadaan dalaman yang baru, anda secara literal sedang memprogram semula biologi anda untuk realiti baru. Jadi, apabila keraguan muncul, akuinya, tetapi jangan berikan kuasa kepadanya. Katakan, aku nampak kau, keraguan, tetapi aku memilih untuk mempercayai tenaga yang kurasakan. Aku memilih untuk mempercayai proses yang telah kumulakan. Pegang frekuensi itu. Kekal dalam keadaan itu.
Realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan selain akhirnya mencerminkan kembali kepada anda keadaan dalaman yang anda pelihara secara konsisten. Itulah undang-undangnya. Perubahan sebenar tidak datang dari satu momen pencerahan yang besar. Ia datang dari pengumpulan beratus-ratus pilihan kecil dan sedar yang dibuat setiap hari. Ia bermula sekarang. Perjalanan anda ke hadapan adalah tentang mengintegrasikan kesedaran ini ke dalam setiap detik kehidupan anda. Jadi, inilah janji anda kepada diri sendiri. Pertama, amalkan kehadiran. Apabila anda mendapati diri anda hanyut dalam kebimbangan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, bawa kembali perhatian anda dengan lembut ke saat ini. Rasakan nafas anda. Perhatikan 5 perkara yang boleh anda lihat, 4 perkara yang boleh anda sentuh, 3 perkara yang boleh anda dengar. Ini melabuhkan anda dalam kuasa masa kini, di mana semua penciptaan berlaku. Kedua, mula mentafsir semula cabaran. Apabila sesuatu yang tidak dijangka atau sukar berlaku, jangan serta-merta melabelkannya sebagai buruk. Sebaliknya, tanya diri anda, apakah peluang yang tersembunyi di sini? Bagaimanakah ini sebenarnya berkhidmat untuk pertumbuhan saya? Setiap halangan adalah satu penyamaran untuk satu peluang untuk mengamalkan keadaan baru anda. Ketiga, ambil tindakan yang selaras, jangan tunggu rancangan besar atau jaminan kejayaan. Dengar gerak hati anda. Apabila anda merasakan dorongan lembut untuk menghubungi seseorang, memulakan projek kecil atau pergi ke suatu tempat, lakukannya tanpa ragu-ragu. Tindakan-tindakan kecil yang diilhamkan ini adalah jambatan antara dunia dalaman dan luaran anda. Dan akhirnya, gunakan isyarat yang diberikan oleh alam semesta kepada anda. Apabila anda melihat 11-11, gunakannya sebagai loceng kesedaran. Hentikan apa yang anda lakukan dan secara sedar, fokuskan semula fikiran anda pada apa yang anda ingin cipta. Untuk melabuhkan niat ini dalam realiti fizikal dengan lebih kuat lagi, saya menjemput anda untuk membuat satu pengisytiharan awam. Pergi ke ruangan komen sekarang dan tuliskan ayat ini. Saya sedang melangkah ke realiti baru saya. Ini bukan hanya satu komen. Ia adalah satu penetapan niat. Satu tindakan bertenaga yang mengisytiharkan kepada diri sendiri dan kepada alam semesta bahawa anda sudah bersedia. Percayalah pada anjakan yang telah pun bermula di dalam diri anda. Perjalanan telah bermula. Alam semesta sedang menyokong anda. Langkah seterusnya adalah milik anda.